Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zahar. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Okay, sekarang ni saya kat dalam kereta nak ambil anak saya balik dari sekolah Kafa. Sekarang dah pukul 11.05, lewat sikit lah. Anak saya keluar pukul 11. Saya baru nak keluar rumah sebab baru lepas habis ambil order air matcha. So saya tengah drive ni, harap membantu jugalah saya drive sebab tripod tak ada kat dalam kereta ni, terpaksa pakai tangan. Nanti orang kata, "Hai, jangan buat macam gini, bahaya." Memang bahaya pun sambil drive sambil rakam kan. Tapi jangan kata orang. Dan kawasan rumah je. Rumah saya nak ke sekolah anak saya tu dalam 5 minit je, belakang rumah. Sebenarnya jalan kaki boleh, tapi saja nak duduk dalam aircon ada. Okay, hari ni saya happy sangat sebab anak saya dah start sekolah. Happy Yelah, happy lah sebab anak-anak saya dah mula pergi belajar. Tak duduk rumah main, tak ada apa-apa aktiviti kan. So biar dia belajar dekat keluar. Tapi dalam masa sama, biasa kat dalam rumah ada pembantu kan. Tiba-tiba anak-anak dah sekolah, tak ada pembantu kat rumah tu. Okay, korang macam mana hari ni? Hari first day anak-anak korang pergi sekolah, korang buat apa Macam saya macam bila anak-anak pergi sekolah ni, saya macam banyak nak tidur je. Macam tu. Sepatutnya adalah waktu untuk saya kemas rumah kan. Ya, anak saya dah tunggu kat luar dah. Kesian dia. Saya tengok. Kakak seorang je. Ya. Ada lagi lah kat sana. Kenapa tak tunggu kat depan tu? Tak boleh? Ya. Habis tu Mi nak pusing kat mana ni yang? Okay, saya terpaksa off kamera kejap. Nanti kita sambung, okay? Hai semua, kita sambung balik cerita tadi. Sekarang saya kat rumah dah. Dah asar daripada tengah hari tadi. Macam-macam urusan saya kena settlekan. Lepas tu sekarang baru free. Kejap lagi yang Syifa tu, anak saya nombor 2 tu akan balik. So sekarang ni sempatlah saya nak buat video sekejap. Nanti anak-anak saya dah balik, saya macam malu sikit lah nak cakap. Saya macam tu lah. Walaupun anak sendiri pun kadang malu juga nak cakap. Kan? Biar dia tengok video yang dah siap. Tak apa. Kalau video yang belum siap ni, malu sikit lah. Tak tahu saya macam tu kot. Nak bagi tahunya hari ni hari pertama anak saya pergi sekolah. So Alhamdulillah happy lah. Tapi bila diorang dah pergi sekolah tu kan, sedih. Sebab apa? Terasa anak kita macam, betul ke diorang dah start sekolah? Betul ke diorang dah besar kan? Rasa macam sebab lah kat dada tu. Sebab lah anak kita macam, dah besar lah kan. Yang sebelum tu memang dah sekolah. Yang nombor 2 tiba masuk sekolah kebangsaan ni, rasa macam, wah, dah besar anak kita. Macam tu. Anak kita pula, anak saya lah. Macam tak percaya semua tu. Sedih jugalah. Cepat sedih kan. Tu je nak cakap. Lepas tu hari ni agak first day kan, agak macam rushing sikit lah. Nak susun jadual baru. Bunyi pintu pula. So nak susun jadual sikit, apa yang kena buat, apa yang kena tak buat, pukul apa kena buat. Macam tu nak susun lah. Waktu bila nak masak, macam kelang kabut sikit dengan kita punya job lagi kan. Saya ada job tepi, job buat air. Korang tahu kan, saya buat air. Nama kedai saya Nikobis Matcha. Nama panjang dia saya dah tukar tau. Nikobis Matcha and Coffee. Nikobis Matcha dan Coffee. Kan, sebab kenapa? Sebab dalam matcha tu ada kopi juga. Ada kopi, ada coklat, ada strawberry, ada banyak lah kan air. Campur-campur lah. Tapi kita paling banyak fokus matcha dengan kopi. Okay,
Sebenarnya saya tak tahu nak tunjuk apa dengan korang hari ni. Saya tak ada pergi mana-mana vlog. Adalah, tapi saya tak tunjuk, tak bawa korang. Sebabnya macam saya nak spend time together dengan suami lah, macam tu. So kalau rakam-rakam ni, suami saya macam dia awkward gitu. So dia macam nak cakap benda something pun dia macam segan. Sedangkan kita boleh je potong kan, boleh je edit, tapi dia tak nak. So saya macam alah nak rakam lah. And yeah, sebenarnya saya dah lama sangat tak buat video macam ni. Sebab yalah busy kan, busy masing-masing. Lepas tu tak sempat nak edit, tak sempat nak buat tu. Sibuk sangat dah, sampai hobi kita pun dah terbengkalai. Okay, cuaca agak okey tau hari ni. Kan, nampak kan? Korang sendiri nampak betapa cerianya. Sebenarnya ikutkan hati yang nakal, saya nak je langgar. Nak bentang meja dekat depan rumah saya ni. Depan, yelah, dekat bawah kemah, buka meja, niaga. Niaga kan, berniaga, matcha dan kopi. Tapi kalau ikut dari segi emosi semua betul-betul fikir kan, jangan buat. Saya tak boleh tunjuk tangan sebab saya tak pakai soft hand. Jangan buat, bahaya. Sebab satu sakit badan. Kau seorang, maksudnya kau seorang-seorang lah buat kerja, macam tu. Naik turun tangga. Rumah saya kan tingkat 1, so tangga pula tebal. Lepas tu nak angkut mesin, nak angkut macam-macam, nak angkut lah. Kalau ikut nakal nak je buat, tapi fikir kesihatan, jangan buat, jangan. Sebab pembantu saya sekolah. Sebelum ni saya minta anak saya yang tolong angkatkan barang, sama-sama lah angkat. Jadi ringan sikit lah beban tu. Tapi bila diorang dah sekolah, macam mana kita nak buat kerja? Tak ada pembantu. Sedih kan? Yelah, nak harap orang lelaki ni tak boleh lah, sebab dia orang pun ada kerja sendiri. Sebab ini kerja kita sendiri. Dan suami saya pun sendiri kata, kalau kerja saya macam awak nak buat, awak buat sendiri. Macam tu. Saya tak halang, tapi awak nak buat, awak buat sendiri. Jangan menyusahkan orang lain. Macam tu. So saya ya. So kenalah fikir masa-masa. Sebenarnya kalau orang fikir, kenapa suami saya tak tolong, kenapa suami dia tak tolong, macam tu kan, orang akan fikir benda yang negatif kan. Tapi sebenarnya bagi saya, saya memang bila dengar orang cakap macam tu, kita rasa sedih. Lah kan, kenapa suami kita tak tolong kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau fikir masak-masak, suami saya ni sebenarnya dia nak ajar kita berfikir kan. Suami kau tak bagi, jangan buat. Kalau kau nak buat, buat sendiri. Jangan nak menyusahkan orang. Ni tak, dah lah suami tak bagi, lepas tu nak buat, lepas tu pergi menyusahkan orang lagi, suruh orang lain tolong kan. Gitulah. Suami saya cakap nak buat kerja, pergilah, dia tak larang. Tapi sebenarnya macam ni, dia tak bagi nak kita bekerja. Tapi kalau kita nak kerja juga, tolong jangan menyusahkan orang lain. Buat kerja tu pandai-pandai lah buat sendiri. Macam tu. Itulah. Sebab lain kan suami, kalau ada setengah suami dia tolong kan. Suami kita dia tolong mana yang ringan-ringan je. Yang berat-berat buat sendiri. So nak angkut barang semua tu, kadang-kadang saya nak minta tolong tu macam fikir 2-3 kali. Risau. Kita tak nak susahkan dia kan. Itulah cerita dia yang membuatkan saya terhalang. Macam mana saya nak buat kerja macam tu kat luar, lepas tu nak ambil event. Pernah sekali saya pernah buat event, tapi sayangnya saya tak buat vlog langsung masa event saya. Masa saya buat event. Macam mana cakap masa saya join event. Tapi saya tak buat vlog. Tak ada kaki tangan nak tolong buat masa tu. Saya kena settlekan cepat-cepat. Sebab banyak kan melibat. Masa tu saya libatkan suami saya juga. So saya tak boleh suka-suka nak buat vlog. Korang tahu tak? Orang yang bagi saya lah kan, orang yang macam bukan saya, macam nak cakap, suami saya kot. Kalau kita buat vlog ni,
macam satu hiburan. Bila maksudnya satu hiburan ni macam kita tengah penat-penat kau nak pergi rakam. Macam tu. Tak nak, dia tak suka. So macam kena faham situasi macam ni. Saya bukan nak cakap apa-apa, tapi banyaklah suami saya tegur saya kalau nak buat benda macam ni kan. Macam saya kan suka rakam-rakam satu hiburan. Rakam-rakam ni kan satu hiburan. Jadi suami saya cakap, dia macam bagi saya fikir benda tu. Benda yang okey, mana yang sesuai, ikut bertempat lah. Macam mana nak cakap, susah nak bagi tahu kat korang. Okey, maksudnya saya macam ni lah. Okey, apa pun saya okey je dengan suami saya. Cuma dia banyak bagi saya berfikir. Sebelum ni kan saya kan suka buat kerja tanpa fikiran. Tanpa fikir. Sekali gedebuk dapat suami yang jenis suka bagi kita fikir. Baguslah sebenarnya. Dia mendidik, mengajak kita. Mengajar kita ni menjadi orang yang berfikir. Kan? Mana yang betul-betul lah. Tak tahulah cakap macam mana. Orang perempuan ni penuh dengan beremosi. Gitu. Okay, panjang pula cerita, tapi tak apa. Kalau korang tak suka video ni, patut cakap awal tadi, korang skip je video ni. Saya saja nak luahkan perasaan. Bukan luahkan perasaan, saja nak bebel. Kalau kejap lagi bunyi pintu tu, saya akan terus off video. And bermakna video saya habis kat situ. Okay, dan saya akan post video ni secepat mungkin. Saya tak nak simpan-simpan lagi. Ada je video saya terus post. Azam tahun 2026 ni, rakam-rakam post. Sebab apa? Saya dah penat simpan video banyak-banyak. Dan saya tak nak kumpul memori. Kan ada simpan, kalau video-video kan kita akan simpan satu memori kan, satu kad memori. Dah banyak guys, dah banyak sangat. Lepas tu korang fikir banyak-banyak gambar, banyak-banyak kad tu, end up esok lusa kita meninggal, kad tu macam tu je lah kan. Kalau sepah, kalau orang kutip tengok macam mana, takutlah. So saya fikir balik, tak payah kita simpan dekat memori card. Biar hilang gitu je. Tak payah nak simpan-simpan. Saya rasa macam tu. Sebab yelah, kita dah ada pengalaman orang yang kita sayang dah meninggal. Lepas tu barang-barang diorang simpan yang lama-lama tu buat apa? Last buang. Last tak ada apa-apa. Macam tak, bukanlah, memanglah function, ada kenangan semua kan. Tapi berapa lama tahan benda tu? Dan macam membazir juga kan. Kita kumpul-kumpul banyak. Macam orang cakap kena hisap. Saya takut bab tu. Dah cerita tu pula. Okay, sebenarnya kan ada satu ni nak cakap kan. Dah lama saya nak cakap tapi tak cakap-cakap. Sebenarnya saya terfikir, saya rasa macam buat video macam ni kan. Macam ni, nampak muka saya. Bukan nampak muka, walaupun saya pakai purdah. Saya rasa macam saya nak tinggalkan. Sebab bila orang kata, yelah kita pakai purdah, tapi duk sibuk rakam-rakam kan. Tak tahulah. Tapi saya memang suka rakam macam rekod. Rakam semua. Tapi orang kata tak bagus, tak elok. Sebab kita pakai purdah. Kalau pakai purdah ni, seeloknya tak payah buat video. Tak payah. Langsung. Dan tak ada media sosial. Gitu. So okay lah. Berapa dah? Nak dekat pukul 6. Nak dekat pukul 6 dah. Sekejap lagi anak saya nak balik. Dan saya nak macam biasalah. Nanti insyaAllah ada rezeki, saya rakam lagi. Saya buat video lagi yang seterusnya lah. Saya tahu video saya ni, saya tak tahu siapa yang tengok. Yang saya tahu, yang rajin komen Farah lah. Terima kasih Farah. Saya pun dah lama tak tengok video awak. Nanti
saya ada free. InsyaAllah nanti saya tengok video awak tahu. Kita berbalas-balas. Awak tengok video saya tengok video awak. Okay, itu je video saya kali ni. Terima kasih korang. Saya tak banyak keluar tangan sebabnya baru keluar tangan sebabnya saya tak pakai soft hand. Okay lah, kita jumpa lagi di video seterusnya. Dan terima kasih korang semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.